merupakan seorang pengetua sekolah. Inilah rutin kehidupanku seharian. Kata orang, apabila sudah bergelar cikgu, gelaran itu akan kekal selamanya. Aku amat berbangga dengan guru-guru sekolahku, berkorban masa dan tenaga untuk mengajar dan mendidik pelajar-pelajar tanpa mengenal erti penat dan jenuh. Banyak pencapaian yang sekolahku peroleh, hasil kerja keras guru-guru dan pelajar-pelajar. Sama ada kecemerlangan dalam bidang akademik maupun core curriculum. Wajah-wajah pelajar di depanku inilah bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan. Ha! Mana bilik pengetua? Ada, Cik. Pengetua ada. Ha! Cik, nanti tu, Cik. Cik, nanti. Sabar dulu. Tuan Haji, Ya, saya. Hello. Nanti saya telefon balik. sebab apa gentong anak saya? Sebab apa? Tuan Haji kenal siapa saya kan? Ya, ya. Kenal kan? Ya, kenal. Dengar cakap saya. Encik. Belum saya guna kuasa saya untuk singkirkan Tuan Haji di sekolah ni. Beginilah, Encik. Macam mana kalau kita duduk? Jangan pegang saya! Jangan pegang aku! Duduk dulu. Keluar! Tenang. Dengar cakap saya! Esok saya nak anak saya masuk ke sekolah ni balik. Tak ada alasan. Kita duduk dulu. Kita duduk dulu bincang. Anak encik sebenarnya telah melanggar peraturan sekolah. Pelajar melanggar peraturan sekolah, kita akan ambil tindakan. Jadi saya bersama panel disiplin sebenarnya telah bermesyuarat dan mengambil tindakan. Inilah keputusan kami telah ambil. Walau bagaimanapun pihak sekolah tidak mengenal siapa sahaja pelajar dan ataupun ibu bapa yang tertentu, kami tetap ambil tindakan pada pelajar yang melanggar peraturan sekolah. Inilah keputusan yang kita buat untuk mendisiplinkan semua pelajar di sekolah ini. Okey, Cik Zul? Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga iaitu minat. Bagaimana minat mempengaruhi dalam pemilihan pekerjaan? Minat seni bina jadi arkitek. Okey, kalau minat seni bina jadi arkitek. Lagi? Minat mengajar jadi cikgu. Minat mengajar jadi cikgu. Baik, yang kelima ialah kelayakan akademik dan kemahiran. Contohnya seperti SPM. Lagi? STPM. Asal kau nak balik? Asal kau nak marah dia? Ijazah. Asal nak berbalik? Benda dah buat guru aja, asal kau kena marah? Aini, Iman, kenapa ni? Dia orang balik kertas, macam tak ada adab je. Awak sepatutnya fokus dengan apa yang saya ajar. Dia orang nak balik kertas. Awak main-main kemudian bergaduh pula dalam kelas. Awak tak hormat langsung saya yang tengah mengajar ni. Kenapa? Dia yang tengah... Pelajar, awak sepatutnya menghormati guru. Berapa masa tempoh awak habiskan di sekolah? Bermula 7:30 pagi awak dah berada di sekolah sehingga pukul 3 petang dan ada hari tertentu sampai pukul 5 petang kan? Awak dah banyak habiskan masa dengan cikgu. Tapi awak langsung tak hormat cikgu. Berapa lama awak habiskan masa dengan ibu bapa awak? Mungkin 8 malam hingga pukul 10 malam je. Banyak awak habiskan masa dengan cikgu. Jadi cikgu bertanggungjawab untuk mengajar dan mendidik awak. Tapi awak langsung tak hormat guru. Seolah-olah cikgu ni tak ada nilai langsung pada awak. Ingat pelajar, cikgu membimbing awak, mendidik awak untuk menjadi manusia yang berguna. Bukan saja pada hari ini dan untuk masa depan awak sendiri. Hei korang. Tengok tu muka tu. Siapa? Siap-siap muka dia. Kat mana-mana muka dia. Serabut tu. Dah lama juga aku perhatikan dia tu. Kerja dia kau tahu apa? Apa? Berjalan, meronda, buang masa. Tu je lah yang dia tahu. Pengetua ni mestilah banyak kerja kan? Habis kau tengok tak macam pengetua langsung.
Tak layak dapat jawatan tu. Ish, apa kau cakap ni, Fiz? Kau ni nama je pengawas. Tapi boleh kau kutuk pengetua kita. Apa punya orang lah kau ni? Buat malu, Hafiz. Dah hilang pun aku nak belajar. Betul tak, Hafiz? Masa zaman dulu, kalaulah ayah aku kena rotan dengan cikgu, dia tak berani nak tunjuk kat atuk aku. Betul sebab apa? Kenapa? Sebab kalaulah atuk aku tahu, confirm lagi teruk dia kena. Tapi tengoklah kau sekarang ni. Kau tuding jari kat pengetua, saya kutuk belakang lagi. Masalahnya kau cerita tu cikgu zaman dulu. Yang aku tengah cerita ni cikgu zaman sekarang. Okeylah kan. Cikgu zaman dulu, dia didik, mengajar budak sampai budak tu faham. Yang sekarang ni, memanglah tak semua tapi ada juga. Dia didik budak. Budak faham tak faham dia biar. Yang dia orang tahu, hujung bulan ambil gaji. Tu je lah. Zaman dulu dengan zaman sekarang, Fiz, sama je. Cuma aku rasa cikgu zaman sekarang lagi teruk bebanan berbanding zaman dulu. Diorang terpaksa nak jaga anak diorang, nak luangkan masa dengan keluarga, nak didik kita, nak menjaga kita. Kalaulah ada kelas tambahan masa hujung minggu, diorang terpaksa korbankan masa dengan keluarga diorang semata-mata untuk mendidik kita. Betul cakap Adli tu. Dah lah, Fiz. Aku tahu kau ada masalah. Semua orang ada masalah, betul tak? Tapi janganlah siapa libatkan cikgu. Tak baik, Fiz. Cukuplah salahkan cikgu. Cikgu tak salah, Fiz. Cikgu cuma nak yang terbaik untuk kita je, Fiz. Ustaz pun dah bagi tahu dah itu. Janganlah kita dahaka kat cikgu. Ni kau dah dahaka, dosa, Fiz. Dosa, Fiz. Kau kena ingat ni, Fiz. Cikgu ibarat ibu bapa yang kedua. Diorang yang mendidik kita, menjaga kita, membesarkan kita dekat sekolah daripada kita kecil sampailah kita besar sekarang ni. So, kau janganlah lupakan jasa diorang macam tu je. Ingat benda ni elok-elok, Fiz. Berubahlah. Allahu Akbar. Tiada solah, tiada kejayaan. Kepada pelajar-pelajar yang beragama Islam, aku amat mengambil berat dalam soal ini. Inilah asasnya. Inilah tiangnya. Kepada pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, aku kumpulkan guru-guruku yang bukan beragama Islam untuk membimbing mereka dalam mengulang kaji pelajaran ketika guru-guru dan pelajar-pelajar Islam menunaikan solat. Inilah keindahan, keharmonian dan keunikan tanah air kita semua. Kita dapat hidup aman dan damai, saling hormat menghormati walaupun berbeza agama dan bangsa. Alhamdulillah. Okey, Zara nak confirm 5 cyber untuk SPM nanti. Betul 29 orang? Betul lah tu 29 orang. Okey, senang lah. Terima kasih. Ramainya lagi kat dalam bilik guru ni. Tak banyak dek. Hai Kak. Hai Fred. Letihnya hari ni. Hai dah, lama balik. Ada kelas lagi ke? Itulah sepatutnya balik awal. Tapi ada student yang 2-3 orang tu tak siap kerja khusus. Tapi janji dengan husband nak balik awal ni Kak. Ya Allah, betul macam mana? Macam mana? Itulah nak siapkan kerja sikit lagi Tapi ni. kita ni kan, husband patut faham lah kan. Kita ni cikgu, mana ada balik awal. Petang-petang pukul 4, pukul 5 masih lagi buat kerja kan. Kerja satu sesi Kak. Tapi berkorban Kak demi anak-anak. Iyalah. Okey Kak Okey nak lah, buat dah. kerja dulu Okey. Ya Allah. Husband ke? Assalamualaikum bang. Ni kau apa hal ni? Ha? Anak-anak kat rumah, aku ni kat rumah ni, kau ingat aku cukup kayu ke? Ha? Dah lama dah aku tahan dah. Kau tak boleh balik apa hal? Boleh kerja juga. Ni, aku bagi kau 2 pilihan je. Kalau aku tak balik petang ni, kau boleh berambus lah. Kau boleh keluar lah. Aku tak mahu lah. Aku nyah kau lah. Mak.
Kami juga manusia, punyai hati dan perasaan. Kudrat juga keringat kami curahkan. Tiada garis sempadan masa. Hormatilah kami. Hargailah kami. Bukan sanjungan yang kami pinta. Cukuplah ucapan. Terima kasih, Cikgu. See